Keliru flow bab 8. Ini big picture pilihan raya untuk Form 4 sejarah. Pilihan raya berkembang daripada peringkat tempatan ke peringkat persekutuan. Proses ini melatih rakyat mengamalkan demokrasi dan bersedia ke arah berkerajaan sendiri. Pilihan raya awal bermula di Georgetown pada 1951 dan Kuala Lumpur pada 1952, kemudian berkembang ke pilihan raya negeri pada 1954. Seterusnya, pilihan raya umum 1955 diadakan untuk memilih ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Selepas itu, lebih ramai wakil rakyat menyertai pentadbiran dan Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Kabinet pertama pula dibentuk sebagai persediaan ke arah kemerdekaan. Kesimpulannya, pilihan raya menjadi langkah penting ke arah demokrasi, perpaduan kaum dan pemerintahan sendiri. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.